Okey, kita sambung berkaitan dengan email etik, di mana etika ketika kita menggunakan email lah. Etika sepanjang kita menggunakan email, kita kena tahu apa etika email. Kenapa kita kena tahu berkaitan dengan etika penggunaan email ni, di mana ianya adalah bertujuan untuk maintain professionalism lah, mengekalkan professionalism. Kita nak meningkatkan kecekapan dan kita nak membantu melindungi company ataupun diri kita sendiri daripada isu-isu law. Contohnya etika-etika penyalahgunaan undang-undang digital lah, lebih kepada undang-undang digital, undang cyber dan sebagainya. Okey, pergi kepada alat seterusnya untuk berkomunikasi. Kita juga boleh menggunakan instant messaging. Okey, instant messaging ni adalah real time text based conversation, maksudnya perbualan yang berlaku secara real time. Jadi contohnya kita guna Yahoo Instant Messengers ataupun kita guna WhatsApp, kita guna Telegram, kita guna Weibo dan sebagainya. Okey, untuk kita guna instant messaging ni, kita perlu add dulu contact list kita lah. Macam WhatsApp juga, kalau kita tak add contact dalam WhatsApp, kita tak boleh message lah dengan person tersebut. Dan contact tu mesti dua-dua online. Dan biasanya dia ada kena install apps lah, apps ataupun software. Contoh yang paling mudah yang kita biasa guna sekarang adalah WhatsApp dan juga Telegram. Okey, ini adalah contoh-contoh instant messenger. Contohnya ada AIM, ada Yahoo Messenger, ada Google Talk, ICQ, Weibo, Trillian dan sebagainya lah. Ni yang dulu-dulu punya. Okey, kita pergi kepada tools yang seterusnya untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi, iaitu web blog ataupun blog lah. Dan ianya dikenali sebagai blog, dan dulu-dulu zaman memang glamour dengan blog ni. Contohnya blogger yang tengah viral sekarang adalah Cik Apple. Sebenarnya Cik Apple, Anis Zulaika dan beberapa blogger dulu, mereka berkongsi dia punya aktiviti harian ataupun apa-apa information melalui platform blog. Okay. Contohnya kongsi resepi, kongsi aktiviti percutian dan sebagainya menggunakan web blog lah. Okay. Dulu-dulu lah, sebab dulu-dulu tak ada lagi zaman sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi kita menggunakan blog. Dan biasanya blog ni adalah personal log ataupun journal, di mana kita post dekat web, dan ianya adalah untuk paparan publik. Sesiapa yang follow blog tersebut dikira publik, dia boleh view lah. Dan biasanya ianya ditulis ataupun dikarang oleh single author lah, hanya seorang yang akan kontrol. Dan dia ada listing entries dalam single page, dan biasanya dia akan keluar ikut menu-menu pilihan entries dia berdasarkan date, berdasarkan aktiviti yang dia decide untuk dipaparkan lah dekat blog mereka. Dan kebanyakannya dalam blog ni kita boleh masukkan teks, boleh masukkan grafik image, boleh masukkan video, audio dan sebagainya lah. Okey, manakala video log pula lebih kepada berasaskan video. Dan ianya adalah personal journals menggunakan video sebagai primary content dia lah. Main media dia adalah video, dan dalam tu juga maybe kita boleh masukkan teks, contohnya tajuk video tersebut, kita boleh masukkan image dan juga audio. Dan kebanyakannya boleh didapati di most popular video sharing lah, contohnya YouTube. Okay.
yang dulu-dulu video log yang sangat glamour dulu-dulu adalah contohnya Mat Luffy lah. Sekarang dia dah tukar kepada, saya pun tak pasti ada dalam TikTok dia yang ikon dia dengan macam gambar badak tu lah, dia ada Okey, bagaimana cara untuk kita membuat blog? Okey, kalau masih berminat lah dengan cara yang lama, yang dulu-dulu, ketika tahun, maybe dalam lebih kurang tahun 2008, 2009 macam tu lah. Ada dua site yang bagi offer free blog hosting, iaitu Blogger dan juga WordPress. Okay, dan ada yang berbayar. Yang berbayar ni adalah Typepad, dan ada lagi lah beberapa site yang menawarkan penggunaan blog ni lah kepada pengguna yang berminat. Okey, kita pergi kepada ni contoh menggunakan platform WordPress. Dia macam journal lah ataupun website personal kita. Kategori blog lah. Okey. Okey, kita pergi kepada tools yang seterusnya untuk berkomunikasi adalah Wikis. Di mana Wikis ni dia di bawah Web 2.0, dan dalam Web 2.0 tu ada social media, ada Wikis, ada bookmarking dan sebagainya lah. Dan dalam Wikis ni ianya digunakan untuk apa? Sebenarnya Wikis ni adalah sumber untuk kita dapatkan information di mana ianya ditulis secara kolaboratif antara pengguna dengan pengguna. Maksudnya, contoh kalau korang menggunakan Wikipedia, bila korang search definition dekat Google ataupun dekat mana-mana sumber internet, dia akan keluar source daripada Wikipedia. Jadi Wikipedia tu salah satu wikis lah, salah satu contoh wikis di mana sesiapa sahaja boleh edit ataupun boleh tambah information content dalam Wikipedia. So, bila kita nak menulis thesis ataupun bahan ilmiah, memang kita tak akan terima dapatan daripada wikis ataupun Wikipedia, sebab data tu tak valid lah, sebab sesiapa sahaja pun boleh ubah dan kita tak tahu orang yang ubah tu dia ada ilmu ataupun tidak ada ilmu. Dia boleh edit sesuka hati tanpa ada sumber yang boleh dipercayai. So, biasanya thesis ni kita sarankan ambil jurnal ataupun artikel ataupun sumber-sumber ilmiah yang lebih dipercayai. Okey, penggunaan wikis ni ia seperti ensiklopedia lah, lebih kepada macam ensiklopedia secara kolaboratif, dan kandungan ini boleh dikemas kini secara berterusan oleh sesiapa sahaja pengguna, dan ianya adalah berasaskan web. Okay. Dan ianya adalah konten yang direpresent berdasarkan common opinion ataupun pandangan individual lah. Dia boleh jadi macam itulah. Okay. Okay, wikis ni digunakan untuk apa? Sumber yang sangat baik untuk penulisan kolaboratif ataupun kita nak sharing information, dan ianya adalah ensiklopedia yang boleh digunakan secara online, dan ianya juga boleh incorporate guna course management system. Contohnya kita menggunakan Blackboard untuk menggalakkan collaborative learning ataupun kelas secara online.